Saya kalau motor Enforce ni saya tak apa nak pandai sikit lah. Kita tanya orang yang lebih pandai. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Mati enjin dulu. Ada orang tanya lah bang. Dia tanya VF3i okey ke tak? Kalau dah pakai VF3i tu nak pakai fully ke semi? Okey, untuk VF3i ni motor dia okey je sebenarnya. Dia bergantung pada penjagaan kita lah. Yang paling penting sebisah kena jaga. Yang rosak punya macam mana bang? Untuk yang rosak dia macam ni. Sebelum ni owner dah pernah datang. Kita dah bagi tahu dekat dia yang motor ni ada masalah timing chain. Tapi owner cakap biar dulu. Dia punya bahagian enjin, dalaman dia ni semua kita nak kena buat balik. Timing chain dia dah makan dia bahagian dalam tu. Dia punya guide tu enjin dia dah jam. Sebab tu dia cakap kita kena jaga servis dia. Jangan main pakai je. Kalau main pakai macam ni yang jadi dah. Kalau yang cantik macam ni. Ni motor Alung sendiri lah. Setiap kali servis Alung memang jagalah motor ni. Kalau tak jaga, apa-apa motor pun mesti barai punya. Untuk penukaran minyak hitam mana buat setiap 2000 lah. Maknanya tak akan delay punya. Mana setiap 2000 je on time dah tukar minyak. Lepas tu dia punya servis setiap 10,000 lah kau buat lah. Macam tukar dia punya air filter, plug coolant tu semua kita akan tukar sekali. Supaya motor ni boleh tahan lama lah. Kalau korang pakai motor tu agak kasar, memang motor ni cepat lah nak rosak dia. Apa-apa motor pun sama. Macam Alung kalau pakai motor ni kasar tu ada juga. Tapi jangan-jangan benda kita sayang, kita jaga tu elok-elok lah motor ni.